Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ali Izzatunisa binti Saiful Azhar melaporkan untuk TVPSS Sekolah Kebangsaan Keru. Dalam episod khas kali ini, kami bawakan kompilasi temu bual bersama dua tokoh penting pendidikan daerah Tampin, iaitu Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tengku Besar Tampin dan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman. Melalui perkongsian mereka, kita akan mendengar pandangan, harapan dan sokongan yang diberikan terhadap penganjuran program STEM Pro Peringkat Daerah Tampin yang berlangsung di Sekolah Kebangsaan Keru. Jom kita saksikan rangkuman temu bual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ali Izzatunisa binti Saiful Azhar, Bukit Studi PSS. Hari ini saya berpeluang untuk menemu bual salah seorang guru besar daripada dalam daerah Tampin, iaitu guru besar daripada Sekolah Kebangsaan Tengku Besar Tampin. Hari ini PSS telah menyediakan beberapa soalan untuk bual. Bolehkah saya berikan soalan pertama? Silakan. Tuan, apakah pandangan Tuan tentang usaha penganjuran program STEM Pro peringkat daerah ini? Terima kasih Saudari Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha penganjuran STEM Pro ini di peringkat daerah merupakan satu usaha yang sangat terpuji, satu inisiatif yang sangat baik dan ianya wajar diteruskan kerana ia menunjukkan komitmen penganjur untuk memperkasakan pendidikan STEM dalam daerah Tampin, khususnya di kalangan murid-murid sekolah rendah. Bolehkah saya berikan soalan seterusnya? Okey, boleh, silakan. Pada pendapat Tuan, apakah manfaat yang boleh diperoleh oleh murid melalui penyertaan dalam pertandingan STEM seperti ini? Banyak manfaat yang murid-murid perolehi apabila menyertai pertandingan seperti inilah. Antaranya meningkatkan kemahiran berfikir murid-murid, boleh mengasah kreativiti dan juga inovasi melalui projek yang disertai, dan juga di samping itu dapat meningkatkan kemahiran dan juga percakapan diri dalam bidang komunikasi, di samping membina kerjasama dengan ahli-ahli antara pasukan. Sekarang kita telah sampai ke soalan terakhir. Izinkan saya. Apakah harapan Tuan terhadap kesinambungan program STEM Pro pada masa akan datang, khususnya untuk murid-murid sekolah rendah daerah Tampin? Saya amat berharap supaya program STEM Pro ini dapat diteruskan lagi dari semasa ke semasa dan dapat diperluaskan ke lebih banyak sekolah lagi. Kerana dengan adanya pertandingan seperti ini, ia memberi lebih peluang kepada murid untuk menunjuk dan menyalahkan bakat masing-masing dalam bidang STEM ini. Dan jika program seperti ini mendapat sokongan berterusan daripada sekolah, PPD maupun komuniti setempat, program seperti ini mampu menjadi platform yang sangat penting melahirkan generasi muda yang celik STEM yang boleh menghadapi cabaran pada masa yang akan datang. Sama-sama. Sekarang kita nak menemu bual guru besar juga tapi daripada sekolah yang lain, iaitu Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Alia? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Okey, hari ini Bukit Studi PSS juga ada menyediakan beberapa soalan yang sama untuk cikgu, dan boleh saya terus pada soalan. Teruskan Alia. Apakah pandangan Tuan tentang usaha penganjuran program STEM Pro peringkat daerah ini? Pada pendapat saya, ini satu penganjuran yang hebatlah, di mana Sekolah Kebangsaan Keru yang mengambil nama sebenarnya kumpulan KRU telah mengambil langkah untuk bersama-sama memartabatkan di bidang pendidikan, di mana untuk STEM ini peluang untuk bidang pekerjaan itu lagi luas lagi, dan apa yang diusahakan oleh Sekolah Kebangsaan Keru adalah satu langkah alternatif yang boleh memangkinkan kemenjadian murid di sekolah ini. Terima kasih cikgu. Boleh saya teruskan Boleh. seterusnya? Pada pendapat Tuan, apakah manfaat yang boleh diperoleh oleh murid melalui penyertaan dalam pertandingan STEM ini? Pertama dia, pertandingan STEM ini adalah satu benda yang jarang orang nampak, sebab dia kemahiran dalam STEM ini akan membawa satu era ke arah pembangunan kereka, kedua ke pembangunan kemenjadian murid, dan ketiga peluang dia untuk melanjutkan pelajaran, dan akhirnya sudah dia peluang untuk mendapat wang pekerjaan yang lebih bagus, di mana sektor industri sekarang memerlukan kemahiran tersebut untuk memangkinkan industri tersebut berkembang. Apakah harapan Tuan terhadap kesinambungan program STEM Pro pada masa akan datang,
khususnya untuk murid-murid sekolah dalam daerah Tampin? Saya bercakap dalam bidang di daerah Tampin saja sebab saya memang berasal daripada daerah Tampin dan saya nak tengok nanti satu hari nanti anak-anak didik daripada daerah Tampin ini akan berkembang menjadi salah satu daripada pekerja penting dalam industri yang berada di dalam negara kita, dan juga satu peluang juga untuk mereka mempamerkan bakat apa yang dipelajari di peringkat rendah akan disambung di peringkat sekolah menengah, dan peluang di peringkat sekolah menengah tu saya dah nampak sebab saya yang memulakan benda ni diteruskan oleh Cikgu Ismail dan saya nampak ianya lebih berkembang lagi. Dan untuk murid-murid sebenarnya peluang pekerjaan tu 95% akan berjaya diperolehi pada masa akan datang, dan saya harapkan SK Keru terus maju, terus unggul, terus memacu transformasi dan terus dapat melahirkan tenaga-tenaga dalam bidang STEM ini supaya kehendak negara dalam bidang STEM ini dapat dipenuhi dan dapat dicapai. Dan terutama adik-adik lah kan, kalau boleh ceburkan diri dalam bidang ini sebab bidang pekerjaan dia terlalu luas untuk bidang ini. Itu saja pendapat saya, dan terima kasih kepada Cikgu Jannah kerana mengambil gambar saya yang secara tak langsung ni dia terpaksa saya berdiri kat sini. Okay. Terima kasih kepada adik-adik kerana berjaya mempamerkan bakat sebagai seorang penemu ramah dan juga sebagai seorang ahli daripada TV PSS Kit, sebab nama sekolah saya lain kan. Jadi tanya dia semoga dia terus menjadi seseorang yang boleh berjaya memertabatkan daerah Tampin ini, boleh menaikkan nama mak bapak dia dan juga terus memajukan negara. Terima kasih. Demikian saja kompilasi temu bual bersama Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tengku Besar Tampin dan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman. Semoga perkongsian mereka dapat kita jadikan inspirasi juga memupuk budaya STEM di daerah Tampin. Saya Alia Izzatun Nisa binti Saiful Azhar melaporkan. Suara dan seni cerminan generasi. Terima kasih.